Okey, ni paku swimming saiz 1 inci. Letak kotak Swiss atau plug. Dan kita kena setting lah bagi lurus. Dan paku. Kena guna dua-dua kepala tukul ikut kesesuaian. Okey, kita setting balik lurus. Paku dulu yang dekat hujung supaya dia tak lari lah. Kalau tak boleh guna kepala besar, kita pakai kepala lepel. Okey, cara untuk letak paku ni, kalau tak boleh buat gini, kena buat gini. Guna kepala lepel supaya senang ketuk lah. Tekan tukul dekat tepi, alih tangan supaya kotak ni tak lari. Lepas tu kita sambung balik. Kalau tak boleh satu tukul, kena pakai dua tukul. Kalau kita pakai lubang yang dia bagi, susah paku nak lekat. Jadi kita paku tempat yang tak ada lubang lah. Sama ada pakai kepala lepel ataupun kepala bulat. Tengok kesesuaian. Kalau paku sengit, kena betulkan. Kalau kita paku je, kotak ni boleh lari. Kalau kekok, guna cara lain. Rasa paku dah lekat, alih jari dan sambung ketuk lah. Sampai habis. Untuk siapkan satu kotak ni, macam-macam gaya lah kita pakai. Asalkan paku masuk tak sengit. Kalau paku sengit, sama ada longgar ataupun kotak sengit. Jadi nak paku, jangan layan je. Nanti skru sengit. Jadi kita kena main-mainkan tukul ni masa kita ketuk paku lah. Jari hujung kena sendal dekat dinding. Supaya masa ketuk, tukul stabil tak lari. Okey, dah siap.